Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, 2 hari lagi kita dah masuk 1 Zulhijjah 1447 dan ramai orang sudah bermula membeli biri-biri ataupun domba, lembu ataupun sapi, unta. Tapi unta tak ramai orang Asia beli. Sebenarnya adalah orang-orang Asia yang tinggal kat sini kan, yang bekerja di Timur Tengah ni, orang ada beli unta untuk korban. Okey, tentang korban kita wajib tahu beberapa perkara ini iaitu rukun dan syarat korban. Because ramai orang membuat kesilapan yang ramai orang tak tahu tentang kesilapan yang mereka lakukan. Okey, kat sini bukan I anti agent because honestly, secara jujur, bisnes agama ni memang paling bagus sekali lah. Apa-apalah, bukan menjual agama dan bisnes tentang agama. Okey, so jangan salah faham. And agent-agent ataupun orang tengah ni semua jangan kecil hati because I sampaikan perkara yang benar. Okey, all terima tak terima tu bukan I punya urusan lagi. Okey, especially tentang umrah haji which I pernah buat video beberapa kali, beberapa tahun dulu, even tahun ni, awal tahun ni, tentang perempuan ataupun wanita safar atau mengerjakan umrah ataupun haji ataupun belajar di luar negara, kerja di luar negara. Apabila seorang perempuan safar tanpa mahram, tidak dibenarkan dalam Islam. So ejen-ejen yang menggunakan dalil tu, dalil ni, dia tak faham hadis, dia kata boleh. So fahamkan hadis tu dulu. Kalau tak faham, boleh refer back to my video tentang wanita, title dia tentang wanita. So you all boleh faham. Ada 3 hadis yang I explain tentang itu. So I tak payah elaborate kat sini. So sama juga tentang kita mengerjakan korban. Okey, banyak juga ejen-ejen, especially in Singapore, kita buat korban kita beli kambing because Singapore kambing dia import daripada Australia and dah bertahun lah, I think dah 10-15 tahun kita beli kambing, kita tengok harga kambing berapa, kita kasih duit, kita daftar, something like that. Okey, kat sini kita nak kena faham beberapa perkara. Okey, yang pertama tentang kurban. Okey, perkataan kurban adalah perkataan pekerjaan, membuat sesuatu pekerjaan. Aku berkorban. Okey. Udhiyah adalah haiwan ternakan, haiwan yang kita nak kurban, yang nak disembelihkan pada Idul Adha ataupun pada hari tasyrik. Okey, syarat haiwan kurban. Okey, kita boleh kurban haiwan, kita ambil contoh kambing lah. Kita boleh kurban, boleh sembelih kambing jantan ataupun betina, tak jadi masalah. Tapi di sini ada perbezaan pendapat tentang haiwan yang hamil, haiwan betina yang hamil. Okey, takkan haiwan jantan hamil. Okey, sebahagian ulama mengatakan boleh, berdasarkan kalau haiwan tu hamil, boleh disembelihkan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa bersamanya adalah halal. So apa yang ada di dalam perut haiwan itu adalah halal, boleh dimakan. Namun sebahagian besar ulama yang mengatakan tidak boleh menyembelih haiwan yang hamil. Mazhab Syafi'i tidak membenarkan menyembelih haiwan betina yang hamil. Okey, now kita talk about umur. Okey, ini pun kita bila kita beli kambing ataupun lembu ataupun unta ke apa melalui online. So kita nak kena pastikan first umur, because sometimes diorang tak bilang umur ataupun diorang bilang umur tapi kita tak tahu. Kita tak boleh terus lepas tangan, okey aku dah amanahkan, kalau dia salah dia yang tanggung dosa. Okey, kita harus faham di sini tak ada orang tanggung dosa orang lain. Melainkan ada beberapa perkara, tak semua perkara, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nafas untuk hidup, akal untuk berfikir dan juga mencari ilmu. Kita hidup di dunia ini berapa tahun, takkan ilmu sedikit demi sedikit kita tak boleh cari. Dan contoh kita nak kurban, kita buat research, cari hukum, dia punya syarat, dia punya ini, cara-cara dia, apa yang boleh, apa yang tak boleh, kita cari tahu dulu. Sebelum kita melakukan sesuatu ibadah tu, kita cari tahu dulu, dapatkan ilmu tu dulu, baru kita lakukan ibadah itu. Bukan dah buat ibadah tu, baru kita nak cari dalil. Seperti orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah, apabila ditegur baru nak cari dalil, lepas tu dia try to squeeze, masukkan dalil ni, membolehkan perkara yang tak boleh. So tentang umur first kita nak kena make sure umur untuk sheep untuk kambing biri-biri ataupun domba. Untuk domba
First, umur dia harus 6 bulan ke atas, minimal 6 bulan. Okey, tapi pendapat yang paling kuat, domba tu ataupun kambing biri-biri tu harus berusia 1 tahun minimal. Atau kambing tu dah tukar, gigi dia dah ganti, gigi baby, gigi susu dia dah jatuh, dah ganti gigi baru. Okey, itu untuk kambing. Untuk domba ataupun sheep, kambing biri-biri. Yang kedua, untuk kambing pula. Kambing minimal usia dia harus 2 tahun ataupun setahun lebih, hampir 2 tahun. InsyaAllah boleh. Yang ketiga, sapi ataupun lembu ataupun kerbau. Okey, minimal umur dia harus 2 tahun juga seperti kambing. Dan last, unta. Okey, unta ada beza sikit. Umur dia harus 5 tahun. Minimal 5 tahun. Okey. Physical condition pula, kondisi fizik daripada haiwan yang kita nak korbankan, yang kita nak korbankan. Dia harus sihat. Ini kita boleh rujuk balik kepada cerita kisah anak Nabi Adam, Habil dan Habil, tentang domba ataupun kambing biri-biri yang Allah pilih dia korban yang terbaik, kambing yang biri-biri yang terbaik untuk dijadikan udhiyah. Okey, so kambing tu harus sihat, tak cacat, tak buta, kaki dia tak pincang macam timpang ke apa, dan tak kurus. Okey, ini kalau kita beli melalui third party ataupun ejen-ejen, macam mana kita nak pastikan apabila diorang tunjuk gambar, kita tak boleh terus amanahkan begitu buta-buta je. Kita nak kena pastikan itu tanggungjawab kita, kewajipan kita untuk tahu. Itu urusan kita kerana kita yang akan disoal. Okey, kita tak boleh kata aku tak tahu. Apabila Allah soal, aku tak tahu, aku dah amanahkan kasih duit. Okey, so kita nak kena ambil tahu, kita tak boleh. Kalau kita kata dia tanggung dosa, kenapa apabila datangnya tentang sedekah, kita nak sedekah, kita mula judge, boleh percaya ke? Mana tahu kalau aku tak pastikan aku kasih duit, rupa-rupanya dia orang kaya ataupun dia berjudi ataupun minum minuman keras. Okay, bila comes to sedekah pada orang, kita mula menghakimi, kita mula ada rasa was-was, kecurigaan, kita nak pastikan. Tapi apabila datang kurban, ejen ni terus kita percaya bulat-bulat tanpa kita selidik dan mengambil tahu lebih dalam. Okay. Yang seterusnya tentang ownership, kepemilikan. Okay. Hak pemilik peribadi. Okay. So make sure hak kambing tu milik penjual itu. Okay. Ini yang I pernah buat video dulu. Ini bukan soal kambing. Dalam bisnes, dalam hukum Islam pun tak boleh. Okay. Now we talk about korban. I kasih satu contoh. Ada satu orang di kawasan yang tempat I tinggal ni, dia ada buat korban jual kambing. Okay? Dia jual kambing, so I tanya dia harga kambing berapa? Dia kata $180. Okay, fine. Terus I kata dengan dia, okay, nanti aku try cari orang siapa nak belikan kambing. I cuma sampaikan gitu. Okay? Jadi, si pemilik kambing ni, yang dia tahu, I cuma tolong carikan orang. Okay? Carikan orang untuk beli kambing dia. So, I cari orang, I jumpa my friend, Fulan, and I kata aku ada tempat nak jual kambing untuk korban, harga dia $200. Okay, apabila I kata itu, keuntungan $20 itu haram untuk I kerana kambing tu bukan milik I. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada akad yang jelas seperti okay, aku harga yang kau jual ni $180, so kau boleh tak engkau jual harga $200 dan $20 itu sebagai komisen aku. Okey, apabila ada akad yang jelas seperti itu dan owner kambing itu kata okey, baru kita boleh cari customer dan menjual harga yang $200 itu. Okey, jadi itu tentang pemilik. Dan tentang lagi satu tentang pemilikan adalah apabila kita dah membeli, kambing itu menjadi milik kita, bukan milik orang lain lagi. Okey, hak pemilikan. Ini akad ni harus wajib jelas. Contoh I beli satu kambing. I tak tahu pun kambing tu. I cuma tahu okay, kambing daripada Australia atau New Zealand atau daripada mana. Ataupun mungkin daripada Sudan, Cambodia, Afrika. So contoh I buat dekat Cambodia. I kata, okay, kambing $200 atau $250, okay, aku bayar. Okay, kambing. So kita bayar, tapi tak jelas. Kita tak tahu yang mana satu kambing kita. Mungkin dia tunjukkan satu gambar. Okay, ini gambar kambing. Apakah pasti gambar kambing itu adalah gambar itu kita bayar untuk dapat kambing yang itu juga ataupun kambing lain? Ini pun kita nak kena tahu juga. Kalau contoh I ambil video, dia ambil video, and I kata, okay, saya nak kambing yang warna putih ada coklat di bahagian kepala. Okay, yang itu harga dia berapa? First kita nak kena tahu harga dia.
Apabila harga, dia nak kena tandakan, mungkin spray lah, spray Z, contoh. Okay, spray Z. So, kambing yang ada tanda Z, itu milik I. So, apabila dia buat korban, I mesti tahu yang dia sedang sembelih I punya kambing dan itu semua I yang pemiliknya, pemilik udhiyah itu. Okay, itu yang kedua, tentang upah. Ini pun banyak orang tak jelas. Tentang upah, biasanya orang kata, okay, harga kambing 200. Okay, dah termasuk semua, dah termasuk upah ni semua. Okay, kita nak kena jelaskan, okay, berapa harga upah, berapa harga kambing. Kerana ini kita tak boleh campur aduk. Kerana hukumnya, apabila seseorang pemotong atau penyembelih daging kambing tu, dia tolong potong ni, pemotong tu, dia tidak boleh diupah dengan hasil daripada kambing tu. Itu harus separate. So, contoh dia kata harga kambing $180 dan harga upah dia $20. So, kita tahu, okay, $20 untuk orang upah. Harga kambing yang aku korban tu, harga udhiyah tu $180. So, kat situ baru jelas. Okay, kambing sebenarnya semua $180. Dan seterusnya, pemotong juga tak boleh ambil apa-apa bahagian daripada sembelihan tu. Contoh dia kata, aku nak tanduk dia, aku ambil tulang dia, aku ambil bulu dia. Itu semua tak boleh. Itu semua milik orang yang membuat korban tu. So, contoh I beli kambing tu. So itu semua my property. My belongs to me. So, dia tak boleh ambil itu dan I pun tak boleh kasih dia sebagai upah. Contoh, okay lah, aku kasih kau kulit lah, buat kau punya penat. Okay, kau tanduk, kau boleh ambil lah, ataupun ambil lah sikit daging. Kita tak boleh upah orang yang pemotong, penyembelih daging ni. Tapi, kita boleh kasih dia sebagai hadiah ataupun sedekah. Mungkin dia orang susah Okay, sebahagian daripada kambing tu, daging tu kita sedekah pada dia kerana itu sebagai sedekah ataupun sebagai hadiah, kita menghadiahkan dia, tapi bukan sebagai upah kerana dia penat potong, dia tolong potong kambing kita. So, kat sini pun nak kena jelas. Jadi banyak orang bila dia buat kat luar negeri, apa jadi dengan dia tak tanya ke bulu kambing tu, ke tanduk kambing tu, kepala kambing tu kat mana pergi, siapa yang ambil, apa. So, ini semua tak jelas. Even umur pun, maybe kita tak tanya kambing tu berapa. Mungkin kita nampak kambing tu gambar ataupun video kambing tu nampak sihat, tapi kita tak tahu, mungkin kambing tu sakit, mungkin kambing tu hamil, mungkin kambing tu ada cacat di certain bahagian yang kita tak check because kita tak nampak, kita cuma nampak melalui video dan TV. Video dan gambar. So, itu yang kita nak kena tahu. Kerana akad jual beli dalam hukum Islam, kita harus lihat barang tu dan barang tu dah sempurna, kita dah check semua, kita puas hati, baru kita beli. Okay, itu akad jual beli. Kalau selagi tak jelas, akad dia belum lagi jelas dan benda tu boleh jadi haram. Dan seterusnya, ini yang paling dangerous tentang mix. Okay, kadang-kadang bila dah terlalu ramai, contoh tukang sembelih, ada orang ejen ni kata, okay, ni ada 20 kambing daripada Singapore. Okay, I pun sembelih, bismillah, I sembelih 1, 2, 3 sampai 20. Dah sampai 20 terus I bagi-bagi. Okay, ni kambing yang first ni kasih yang si fulan. Okay, yang ini yang si fulan. Ni yang si fulana. I tak boleh buat gitu because apabila itu terjadi, owner kambing yang orang yang membuat korban tu tak boleh identify mana satu kambing yang dipilih, mana satu dia punya hak milik, maka kambing itu tidak menjadi kambing korban tapi halal dimakan, tapi menjadi kambing sembelihan, bukan kambing korban lagi. Kira dia tidak melakukan korban because dia pun tak tahu yang mana dia yang dia korbankan, dia yang mana dia punya udhiyah. So, dia mesti tahu, dia mesti identify mana satu haiwan yang dia beli dan hasil daripada setelah pemotongan, after cutting off ni semua, barulah kita tahu, okay, ni Z punya, ni X punya, ni K punya. Jadi kita tahu yang mana satu. So, ini yang banyak terjadi, orang tak tahu. Dia beli daripada ejen, dan ejen kata, okay, satu kambing, orang Singapore beli satu, fulan beli, okay, dia ambil satu kambing, dia tunjuk abang, okay dah, masukkan pergi kat sana, okay, lagi satu. Dia masukkan gitu, terus jadi banyak kambing, tak tahu yang mana satu I punya, yang mana satu orang punya, yang mana satu my jiran punya. Jadi itu yang menjadi kambing kurban tu menjadi kambing sembelihan, bukan kambing kurban lagi. So, to double confirm, I need you all harus check dengan ustaz-ustaz. Ustaz yang faham really tentang hukum ni. Jangan ustaz yang main boleh, ini boleh, sama juga important kita punya niat. No. We have to know ni tentang agama, tentang your ibadah. Okay, jangan main boleh. Okay, because ni ada sikit danger, tak semua ustaz, tapi kebanyakan ustaz di Asia ni main boleh semua. Semua benda yang tak boleh pun dibenarkan.
So kalau terjadi seperti itu, dagingnya halal dimakan tapi tak jadi korban lagi, jadi haiwan sembelihan. Okay, lastly tentang sertifikat. Banyak orang, ejen-ejen ini yang jual haiwan korban, dia mengeluarkan sertifikat. Dia kata bila dah beli, kita dapat sertifikat. So tentang sertifikat ni kita nak kena hati-hati. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tanya sertifikat. Yang most important, Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa yang korban, kita korban untuk siapa. Contoh, I korban untuk my family, untuk keluarga, siapa yang makan di dalam under one roof tu lah yang tanggungan. Okay. So Allah tahu kita punya niat, apa yang kita lakukan, bukan sertifikat. Sertifikat kalau sekolah, ijazah sekolah, sertifikat tu masuk akal kerana kita perlu tunjukkan untuk kita mendapatkan pekerjaan atau apa. Tapi untuk kambing, apa gunanya? Tujuannya untuk apa? Untuk kita simpan atau untuk kita tunjuk orang? Ya, kat situ kita nak berhati-hati kerana ia boleh menjadi riak, boleh menjadi ujub, kita boleh tunjuk orang, oh aku dah pernah korban kambing, ni sertifikat berapa tahun buat. So ini boleh menjadi riak, mudah-mudahan tidaklah, tapi boleh terjerumus dengan riak kerana apa yang kita lakukan, ibadah kurban ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lastly I nak tambah sikit tentang sesuatu peringatan untuk kita semua, terutama sekali diri I sendiri. Okey, apabila seseorang tu mengerjakan umrah ataupun haji, especially haji, ada haji ataupun umrah itu adalah satu kewajipan dan ibadah dalam rukun Islam. Bukan sesuatu yang dibanggakan, bukan untuk menunjuk, bukan untuk mendapatkan gelaran haji ataupun haja, bukan untuk kita minta orang hormati kita, dan yang paling important, bukan ia menjadikan kita lebih alim atau lebih tahu tentang agama. Kebanyakan kita tengok orang-orang apabila dia dah balik haji, dia merasakan diri dia tu lebih alim, lebih suci, lebih tahu tentang agama. Ada yang sampai mengeluarkan pendapat seolah-olah memberi fatwa pada orang lain. Ada sehingga dia balik kampung tu semua menjadikan dia seperti seorang yang wow, orang ni dah haji ataupun dah hajah. So, itu adalah ibadah. Kita belum tentu, kita masih takut apakah ibadah haji kita diterima Allah ataupun tidak. Itu yang kita harus takut. Bukan kita merasakan kita dah lebih suci, lebih alim, lebih tahu, kita nak orang hormat kita, ada orang tak panggil kita haji, kita marah. Itu bukan tujuan haji. So, kita harus be careful tentang ini. So, lagi 2 hari, kita dah masuk bulan Zulhijjah. Semoga 1 sampai 9 Zulhijjah ni kita dapat fokuskan diri kita dengan ibadah-ibadah. Banyakkanlah berzikir, solat tahajud, solat sunat, baca Al-Quran, banyakkan sedekah kerana para ulama mengatakan 1 sampai 9 hari bulan ni lebih baik daripada bulan Ramadan, lebih baik daripada Lailatul Qadar. So kita grab this opportunity, cuma 9 hari, banyakkan berzikir, tinggalkan perkara-perkara yang mendatangkan dosa, maksiat, tengok lagu-lagu ke TikTok, dancing ke, especially orang-orang yang sok tahu, sok pintar, sok smart tentang politik. Mulalah gibah tentang orang politik ni, orang politik tu, presiden ni tak bagus, presiden tu tak bagus. So stop gibah. Because kita ni tak ada ilmu tentang politik. Kita cuma tahu berdasarkan apa yang kita nampak news dan propaganda. Kita tak tahu bezakan yang mana betul, yang mana tidak. Apabila kita termasuk, kita pun sambung benci tu, benci ni, kita telah menggibah, dan orang tu, presiden atau prime minister tu, akan tuntut kita di akhirat nanti. Jangan rasa kita ni selamat cuma dekat message, komen-komen aja. Kita akan dituntut kerana kita gibah. So be careful. 1 sampai 9 Zulhijjah ni kita jaga, buat banyakkan amalan, hindarkan diri daripada perkara-perkara maksiat, dan sesiapa yang boleh dapat cuti, minta cuti daripada bos untuk tak pergi kerja, jadi dapat fokus lebih banyak. Hanya 9 hari saja. Okay, InsyaAllah semoga kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.